Mula-mula macam nak masuk, lepas tu kata tak masuk pula. Tiba-tiba dia masuk pula pasaran Malaysia. Tapi apa agaknya yang dah berubah? Sebab model ni dia betul-betul masuk kat pasaran Malaysia je. Dekat Vietnam tu dia hodoh sikit. Tapi yang ni dia memang kena dengan taste orang-orang kita. Jom kita tengok apa motor ni tawarkan. Okay, first apa yang dah berubah dekat pasaran Malaysia ni, dia punya panel meter. Yang itu la ilaha illallah, buruk betul mana. Yang ni kita boleh tengok memang design dia memang cantik. Okey, perbezaan paling obvious sekali dekat model ni adalah kedudukan headlight dia. Kalau biasa tu kedudukan headlight dia belah atas, yang ni kedudukan dia belah bawah. Kalau sebelum ni market Malaysia, kalau kedudukan headlight belah bawah ni dia macam susah nak diterima sikit. Tapi dengan kelahiran Honda RSX tu, kita boleh nampak lah orang Malaysia ni dah mula accept kedudukan headlight motor moped macam ni, headlight belah bawah. Kalau kita tengok depan-depan sebenarnya lawa juga design macam ni. Dia nampak lebih sporty dan nampak lebih modern. Okey, pada bahagian tepi dia pula, kita boleh nampak dia punya design language daripada SYM dekat pada bahagian ni. Nampak ada macam similarity dengan previous model punya. Kalau kita tengok dia punya seat ni, nampak sporty bro. Tak payah nak hantar kat luar lagi dah. Dia memang sporty daripada kilang lagi. Okey, technically model ni dia adalah model facelift. Dia ada perubahan dekat dia punya physical appearance dia lah. Dia update bagi motor ni nampak lebih fresh, lebih up to date dengan perkembangan zaman. Tapi secara mechanical dia tak mengalami sebarang perubahan pun. Kalau kita tengok power output dia semua memang similar lah. Tapi ada kelebihan dia juga dekat situ. Maknanya kita punya aftermarket parts tu kita boleh pakai yang VF3i yang model yang lama. Katakanlah kita nak tukar exhaust system, kita boleh pakai yang model lama lagi. Harga yang ditawarkan RM9,988 dan jangan risau, harga dia kalau beli kat kedai tu, itulah harga yang kita dapat. Ataupun maybe lah ada sikit perbezaan kot. Lepas tambah road tax, insurans apa semua tu, markup jangan risau. Yang itu lain punya cerita.